Hai, selamat datang semua ke dalam episod pertama People Review Jersey. So, untuk episod pertama ni kita nak review jersey terbaru daripada FC Jerantut. Okey, mungkin yang tak tahu FC Jerantut ni sebenarnya merupakan sebuah kelab komuniti yang berpengkalan di daerah Jerantut. So, hari ni kita nak review jersey terbaru mereka. Ini adalah jersey home. Okey, untuk pengetahuan semua, jersey ni telah pun dihasilkan oleh jenama lokal iaitu Voltra. Voltra ni sekarang tengah dah makin famous lah. Misalnya Voltra ni dia famous di kalangan para runner ataupun pelari. So dekat sini pun ada logo Voltra. Bahagian dada ni pun ada logo Voltra. Sebenarnya design yang digunakan untuk jersey home FC Jerantut ini merupakan design yang telah digunakan lah sebelum ini. Design ni telah pun digunakan untuk jersey pre-season pasukan Seri Pahang FC. Ini dia design yang dimaksudkan, iaitu design untuk jersey pre-season pasukan Seri Pahang FC. Ramai mungkin tahu apa nasib Seri Pahang FC kan. Semoga comeback stronger Tok Gajah. So design dia sama je, dah cuma berbeza warna. Dan design ni sebenarnya dia ada nama khas. Nama dia iaitu nama design ni adalah design Cik Minah Sayang. Dia ada kaitan dengan tenun design yang dihasilkan dekat tenun Diraja Pahang. Dan untuk jersey home FCJ ni gunakan design yang sama juga, cuma berbeza warna lah. Iaitu gabungan biru gelap, ada purple, ada putih. Dan untuk jersey ni dia memang gunakan full sublimation lah. Tak ada apa-apa tambahan yang lain, memang full sublimation depan belakang. Belakang dia ada tulisan FC Jerantut. Bahagian bawah ni ada Jaya depan, dan Jaya depan ni antara penaja utamalah pasukan FC Jerantut. Antara yang paling menarik adalah tulisan ini, FC Jerantut Special Edition. Ni memang akan buatkan para penyokong FC Jerantut tersenyum lah tengok benda ni. So, rating saya untuk jersey FC Jerantut versi home ni, saya bagi dia 7/10 sebab sebenarnya design memang cantik lah. Saya sebenarnya suka design ni. Dan juga mungkinlah pada saya, mungkin kalau dia gabungkan lebih sikit dengan warna putih akan lagi nice lah. So kalau korang dapatkan jersey ni masih boleh dapatkan, dan support lah pasukan FC Jerantut yang sekarang ini sedang bersaing di dalam Liga Amatur Pahang. So nantikan next review daripada saya, People Review Jersey.